Dia antara top 5 ni yang jadi penyumbang kepada perceraian yang berlaku di Malaysia pada hari ini ialah dia kurang memahami. Dia tak faham siapa suami, satu isteri, dan salah satu sebab kenapa ini berlaku dia berpunca daripada break communication. Komunikasi yang tidak berkesan antara suami dan isteri. Komunikasi? Yes, komunikasi Ustaz. Tambah sekarang Ustaz, cabaran kita komunikasi zaman sekarang ni berkomunikasi secara media sosial. Media sosial. Komunikasi digital. secara digital yang tidak ada roh, yang tidak ada emosi dan sebagainya. Dia ni Ustaz, dia cerita dengan saya anak nombor 4 itu, anak nombor 4 ni dia kata bukan anak dia kata. Senang kata anak tidak sah taraf. Suami ada tak? Masih ada suami. Lepas tu saya kata kenapa jadi macam ni? Dia kata saya ada masalah tentang dia tidak ada puas hubungan dengan suami isteri. Kan? Dia kata suami dia tu ada masalah kemampuan batin tu yang tak cukup. Dia kata saya perlukan benda ni. Saya bercakap dengan satu dengan dia, saya tanya dengan dia, "Puan," saya kata, "kan boleh berbincang benda ni." Kan saya kata kenapa tak bincang dengan suami baik-baik dulu kan? Dia kata dengan saya satu je kata. Saya ni dia kata, nak bincang susah Ustaz, dia kata cakap sikit nak melentik, cakap sikit nak marah, cakap sikit dah tom tu kan. Saya tak ada ruang dia kata. Okay. So apabila benda ni jadi kepada saya kata option ni Ustaz, na'udzubillah, ada skandal dan melibatkan sampai anak tidak sadar sampai sekarang suami tak tahu yang anak nombor 4 dia tu adalah bukan daripada benih daripada suami dia. Cerita kita, suka duka kita reda bersama. Cerita kita, dari hati kita bina bahagia. Podcast Cerita Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Cerita Kita. Alhamdulillah, bukan cerita-cerita biasa. Kita cerita tentang inspirasi, motivasi dan semangat. Dan dalam podcast ini kita bawakan tetamu-tetamu dan guest. Dan insya-Allah untuk episod ketiga, Ustaz. Episod ketiga, saya perkenalkan diri, saya Ustaz Firdaus dan bersama saya Ustaz Farid Japri. So minggu lepas kita berkenalan. Dalam podcast sebelum ni, episod pertama, episod kedua, kita warming up, berkenalan lah siapa host yang berdua ni. Jadi Alhamdulillah dalam podcast cerita kita hari ni menarik untuk kita nak kupas isu-isu rumah tangga. Cerita-cerita yang mungkin membangkitkan semangat, motivasi dalam rumah tangga. Saya percaya Ustaz, dalam rumah tangga ni dia ada banyak cerita. Ada cerita luka, cerita suka, cerita gembira, cerita yang memberikan banyak pengalaman dan pengajaran lah. Jadi mungkin dalam podcast episod ketiga ini kita nak spesifikkan tentang bagaimana perubahan satu-satu kehidupan rumah tangga itu menjadi lebih kekal. Baik, minggu lepas Ustaz dah pernah cerita tentang peribadi Ustaz. Saya nak tahu juga kan, mungkin kalau kita tengok kan dalam podcast ni, tapi sebelum tu Ustaz, saya lupa. Ni, kopi ni Ustaz. Ziz Coffee. Masih episod 3 sponsor by Ziz Coffee. Kan. Jadi kalau kita tengok nampak sama tapi bukan dia. Logo tak sama kan. Kalau tu logo orang tua, ni nampak logo orang muda pakai tanjak kan. Lepas tu dia tulis ZIZ. Dekat mana kedai dia? Dekat Wisma Petra Putrajaya. Mungkin yang pernah lalu Putrajaya ataupun yang singgah, yang orang Putrajaya sendiri ataupun yang memang datang melancong ataupun berjalan-jalan ke Putrajaya, cari Ziz Coffee di Putrajaya. Alhamdulillah banyak menu kan, ada americano, latte, mocha dan sebagainya lah. So boleh cari. Mungkin ada yang berminat sebab kadang-kadang Ustaz dengan kopi ni panjang cerita dia Ustaz. Betul. Kan? Jom kita ngopi. Gitulah. Jadi bila kita ngopi tu, dia bukan borak biasa-biasa. Betul. Kita sembang banyak cerita, banyak pengalaman dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam podcast ini, inilah penaja kita, Alhamdulillah. So ditenagakan oleh Ziz Coffee. Baik. Kita dah cerita panjang pasal tenaga, pasal kopi dan sebagainya. So kita nak tahu Ustaz. Ustaz banyak berkongsi di program-program pasca perkahwinan Islam. Banyak berkongsi di pra perkahwinan Islam. Dan mungkin saya rasa bukan setakat program JAKIM je, mungkin ada program-program individu yang bila
jemput Ustaz Farid. Ustaz Farid boleh tak berkongsi ceramah ataupun forum ke berkaitan dengan keluarga sakinah, rumah tangga dan sebagainya. Jadi berdasarkan pengalaman Ustaz lah, mungkin berkongsi banyak ni, macam mana sampai tahap Ustaz pergi ke aliran rumah tangga ni, keminatan rumah tangga? Ustaz belajar macam mana Ustaz? Belajar bidang apa sebenarnya? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz bila saya? Alhamdulillah. Saya betulkan Firdaus Syuk Episod 3 dah ni. minggu lepas. Tapi izinkan saya Ustaz Firdaus Syukran pun tak boleh. Tak apa, alhamdulillah. Okey, baik. Saya ingat saya pernah kongsi dengan Ustaz episod pertama dulu. Saya punya pendidikan tertinggi saya master dalam pengajian Islam lah di UKM. Untuk makluman sikit lah, dalam pasca perkahwinan ini juga, saya juga ambil juga Ustaz ni ada dipanggil yang dijalankan oleh pihak ILIM. Saya ingat saya baru habis selesai. Saya mengikuti lebih kurang hampir 4 bulan, 4 siri. Khusus tu dipanggil Sijil Tinggi Kaunseling Syar'i dan Perunding Keluarga Islam. Sijil Tinggi Kaunseling Syar'i dan Perunding Keluarga Islam. Okey. Alright. Bukanlah kata sijil ini saya pakar ke tidak lah. Tetapi Boleh jadi kaunselor ke? dia dipanggil perunding lah. Perunding, Dia okey. macam kita boleh lah membantu guide sikit, kan, bimbingan sikit, yang nasihat sikit. Sebab dalam kursus itu kami diajar tentang macam mana handle dari konteks kaunseling syar'i dari segi rumah tangga. Kita diajar sikit tentang prosedur, kita diajar sikit tentang di segi akta dan sebagainya lah yang berkaitan dengan keluarga Islam. Saya ada juga sedikit, saya pun baru-baru ni saya dilantik jugalah sebagai panel NOS dalam dakwah di bawah Kementerian Sumber Manusia, JPK Kementerian Sumber Manusia. Untuk training juga insya-Allah Ustaz. Kita baru habis untuk TTT HRDC yang bolehlah menarik Ustaz. untuk kita untuk latihan dan sebagainya lah untuk ke depan ni lah Ustaz. Itu memang Ustaz pilih ataupun dihantar Ustaz? Saya memang macam Ustaz tanyalah tadi kan, macam training of trainers ni dia macam ni Ustaz. Dia kadang-kadang kita knowledge ada kan kita kan, tapi kalau kita buat latihan, kita buat training, apa skill kita, macam mana kita nak handle satu program untuk training, untuk kursus dan sebagainya. Ini kadang-kadang diajar kita tentang skill, macam mana kita nak handle program, macam mana kita nak tinggal output program, kita kena belajar tentang learning objektif kita dalam satu program yang kita nak kena buat. Situ kita diajar. Okey. So dia macam kita Mak Saleh tu Ustaz disebut, manusia ni kalau nak berjaya dia kena ada 3 perkara Ustaz. Pertama, dia kena ada attitude, dipanggil A, dipanggil S dengan K. Okey. Kena ada attitude dengan skill dengan knowledge. Maksudnya Ustaz itu gabungan. Yalah. Supaya objektif tu. Objektif kita akan tercapai. Apa yang diubah sikapnya, Yang mengubah bagaimana sikapnya, memberikan kesedaran, correct, ilmu dengan kemahiran. So 3 perkara ni asas ni dia mesti dalam satu kita nak segi target, segi program khusus yang kita nak jalankan, mesti ada 3 perkara ni. So macam Ustaz sebut tadi, mungkin kita dah bincang hari tu tentang bab kenapa kecenderungan saya ke arah tu. Saya ingat kita dah bincang hari tu dalam episod pertama. Cuma yang ni Ustaz menarik bila Ustaz tambah tentang kursus-kursus yang Ustaz masuk kan. 6 bulan Ustaz 6 bulan? Dia kalau macam Sijil tinggi? Sijil tinggi kaunseling syar'i itu saya ambil 4 bulan. Tapi bukan 4 bulan direct saya. Faham. Dia panggil seminggu. Tapi nak habiskan tu dia ambil 4 bulan saya. 4 bulan Penat untuk dia dapat untuk habiskan lengkapkan sampai dapat sijil. Nak kayuh benda tu boleh tahan kan saya. Tapi maknanya knowledge dalam tu yang buatkan Ustaz lebih tertarik nak. Itu salah satu Ustaz. Kadang-kadang masuk dalam kita menjalankan program ataupun kita bagi bantu nasihat kita, perunding kita sedikit dalam contohnya masa kita jalankan kursus pra perkahwinan Ustaz, ada orang bertanya kita berkaitan dengan keluarga. So benda-benda ni jadi asas kepada kita, adalah sedikit knowledge kepada kita untuk kita bagi supaya kita takut maklumat yang kita tu bagi dah salah. Sebab dia kadang-kadang Ustaz, contohnya Ustaz kan, macam akta berkaitan keluarga Islam kan, kadang-kadang peringkat negeri dari segi prosedur dia adalah sedikit lain dan sebagainya. Itu perkara-perkara macam itulah. Jadi lebih kita. Jadi Ustaz bukan setakat berceramah kosong kan, maksudnya ada setengah penceramah Ustaz kan, dia berceramah apa yang dia faham
Mungkin dia pakai ceramah orang lain, dia copy paste, dia tiru lebih kurang. Tapi Ustaz memang duduk belajar secara formalnya, secara bersijilnya, supaya bukan semata-mata kita bercakap tu untuk knowledge, tetapi dia lebih kepada macam mana kita menyampaikan. Betul. Macam mana target audien tu supaya dia lebih jelas, faham dan boleh amal. Macam TTT baru-baru ni saya jalankan. Dia kadang-kadang ada orang kata dia trainer, dia penceramah kan, tapi siapa yang certified dia? So siapa yang melihat dia buat kan, ya, benda-benda macam siapa yang memantau dan siapa yang pantau, betul tak dia menilai dia ni seorang yang maksudnya sedang yang boleh menjalankan program tu. Maksudnya saya kata certified untuk jalankan program tu. So konten satu bab Ustaz. Konten semua orang ada SME sendiri, ada orang kepakaran sendiri. Tetapi bagaimana konten itu kita deliver lebih baik lah. Jadi kalau kita tengok Ustaz, berdasarkan dalam tempoh Ustaz belajar, kan, mungkin bukan semata-mata penyampaian, skill penyampaian, ilmunya dah ada. Saya sebut tadi kan, Ustaz dah ilmunya dah ada. Taklah banyak Ustaz. Tapi paling tidak pengalaman dalam semasa kita kecil, pengalaman kita dalam keluarga, kita pun ada family kita kan. Cuma kita nak menyampaikan pada masyarakat, ada titik-titik yang menyentuh hati. Betul. Mungkin sebab masyarakat ni berbeza-beza, cara hidup dia, cara fikir dia dibentuk oleh family yang pelbagai, suasana, tempat dan sebagainya. Jadi dengan ilmu yang Ustaz belajar tu, Ustaz rasa dia bermanfaat? Sangat bermanfaat. Saya pertama, bab ilmu macam saya sebut dalam episod 1 tu, pertama pada saya, ilmu rumah tangga ni ataupun ilmu perkahwinan ni, yang saya rasa seronok yang kita belajar ni, pertama untuk kita amalkan dulu. Macam saya sebut, saya pun ada keluarga, saya pun ada anak yang masa sebelum seawal ni saya ada anak yang sekolah rendah, sekolah menengah, yang dewasa. Maksudnya cabaran tu berbeza. Dan kita pun ada isteri dan sebagainya, dan kita ada juga saudara adik-beradik kita dan sebagainya. Kita ada keluarga yang besar juga. So benda-benda macam ni Ustaz, pada saya tak secara langsung ilmu ni untuk kita praktiskan, kita buatlah. Dalam yang sama Ustaz kan, kita cubalah kalau kita boleh bantu orang lain juga. Maknanya Ustaz, dalam kita amalkan dalam diri, kita perbaiki orang pun berdasarkan cerita kita lah. Maksudnya cerita diri kita sendiri, macam mana kita mengurus keluarga, betul Ustaz? Betul. Kan? Sebab kadang-kadang ada setengah orang, alah dia tu pandai je cakap, dia tak buat. Mungkinlah. Tapi bila kita dah duduk dalam situasi, mungkin kita bercakap apa yang realiti, yang kita rasa, dan dia lebih kesan ke Ustaz? Betul. Dia macam ni Ustaz. Ada satu pandangan, saya lupa siapa kata-kata siapa. Dia kata kalau kita nak bijak, kita membaca, kita belajar. Betul. Tetapi kalau kita nak jadi bijaksana, dia kena plus dengan pengalaman. Pengalaman ni sebenarnya guru kita juga Ustaz. Contohlah, kalau kita ambil dalam konteks rumah tangga, kita tengok apa yang berlaku. Anak dia macam ni, mungkin isteri dia jadi macam ni. Bukan kita melihat kita supaya jadi cermin pada kita. Na'udzubillah, jangan berlaku pada kita. Kita boleh ambil lesson learn, pengajaran daripada apa yang berlaku tu, supaya kita dapat jadi satu ibrah pada pengajaran pada kita, supaya kita dapat belajar. Itu kadang-kadang itu penting Ustaz. Sebenarnya setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, dia jadi guru kita. Itu pun tu saya kata tadi, setengah orang bab akademik dia ni kan, tetapi dari segi pengalaman. Itu kadang-kadang kejayaan seseorang tu 70% tu penyumbang tu sangat penting. Ada tak dalam tempoh Ustaz berkongsi berkaitan isu rumah tangga kepada masyarakat ataupun kepada kawan-kawan kan? Ada yang pertikaikan, kau ni background lain, bidang lain, kenapa nak pergi ke ni? Kenapa tak fokus benda ni? Tak. Macam saya sebut tadi, memang pendidikan pun fokus saya, memang master saya pun dalam bidang keluarga Islam. Di segi tu, saya sebenarnya Ustaz, bab keluarga dengan rumah tangga ni sebenarnya saya lama dah terlibat secara langsung. Saya tak langsung pun. Tapi dalam media sosial ni Ustaz, saya baru lagi. So saya tak adalah, saya tak expose yang banyak lagi lah. Lepas ni insya-Allah pendengar, insya-Allah lepas ni dan Ustaz Farid dia akan mengembangkan lagi media sosial, sebab kita nak dengar banyak perkara. Tips-tips yang Ustaz Farid sampaikan, saya kira sangat memberikan inspirasi lah, banyak membantu masyarakat sebenarnya. Cuma mungkin dalam proses daripada zero kita nak jadi ke hero tu, ambil masa sikit insya-Allah, dan minta pendengar juga untuk support lah kan. Apa nama Ustaz? Media sosial? Saya ambil nama standard saya, Farid Japri. AJ dia?
FARID Alright. JAPERI. JAPERI. So boleh search, boleh cari, jangan lupa tekan follow. Satu, kalau saya punya YouTube pun ada. Saya tulis sikit itu, dia rapat sikit lah. Nanti kalau boleh pergi tengok dekat saya punya link, dekat saya punya TikTok ada link YouTube saya. Tak apa, nanti kita masukkan dalam dekat dalam video ni. Tapi baru je start saya tak banyak sangat konten lagi tu. InsyaAllah lepas ni banyak. Lepas ni banyak. Sebab hari ni zaman digital, zaman dunia moden, bukan kita nak menunjuk Ustaz. Tapi sebab kita fikir itu adalah saham akhirat. Saya pun Ustaz dulu mungkinlah macam kita rasa tak nak lah, kan risaulah apa kan. Tapi apabila saya tengok zaman dah berubah. Platform dulu tak sama dengan platform sekarang. So pada saya kalau kita untuk kita lebih deliver, kita dapat berkongsi lebih banyak. Mau tak mau tuan-tuan kita mesti duduk dalam era dengan dunia yang platform yang betulkan niat Ustaz, bukan nak popular, bukan nak belagak, bukan nak tunjuk kat orang aku lebih baik. Tak. Saya pun risau ni Ustaz. Nauzubillah. Betulkanlah. Saya selalu sebut ya Allah, betulkanlah niat kita. Betul, insya-Allah. Mudah-mudahan kita takut diuji Ustaz. Baik. Tapi saya yakin dan percaya dengan media sosial yang ada ni, dia banyak kelebihan daripada keburukan. Baik. Betul, satu sudutnya memang ada yang menggunakan untuk keburukan lah. Kan, dapatkan maklumat yang salah ataupun fitnah dan sebagainya. Jadi kita berhati-hatilah menggunakan media sosial. Apatah lagi kita di kalangan ustaz-ustaz ni, ramai orang kata penunggang agama Ustaz. Kan, pakai kopiah, pakai serban, lepas tu buat benda-benda yang tak berfaedah, apatah lagi buat perkara-perkara yang mungkin merosakkan nama Islam tu sendiri. Itu pun kita kena hati-hati. Dan saya yakin sebenarnya dalam media sosial ni kita memerlukan lebih ramai lagi ilmuwan-ilmuwan yang berkongsi maklumat, berkongsi pandangan, kerana hari ini masyarakat sangat dahagakan ilmu. Betul. Sangat dahagakan maklumat yang berkaitan dengan agama terutamanya lah. Betul. Jadi dengan kita berkongsi, walaupun bukan kecil Ustaz, kadang-kadang kita tengok, kita tanya diri kita balik, takkan tu pun tak tahu. Takkan benda kecil ni pun tak pernah belajar masa sekolah. Takkan benda ni pun nak tanya. Tapi hakikatnya begitulah. Masyarakat hari ni memang ada yang zero knowledge pasal agama. Ada yang tahu sikit-sikit, ada yang tahu tapi tak buat. Kan? Jadi kita ambil peluang lah kot Ustaz. Ambil peluang untuk rebut. So kita buat podcast ni. Podcast cerita kita bukan ilmiah semata-mata. So kita kongsi juga pengalaman-pengalaman insaniah lah. Mudah-mudahan untuk belajar lebih banyak. Mudah-mudahan dalam podcast ini menjentik hati yang pendengar untuk berubah jadi lebih baik, insya-Allah. Jadi Ustaz, bila Ustaz sebut belajar, Ustaz sebut tentang masyarakat hari ni, saya nak bawa Ustaz, mungkin bila Ustaz sebut rumah tangga, apa sebenarnya yang kritikal sangat dalam masalah rumah tangga ni Ustaz? Kita tengok ada je yang baik-baik bahagia Ustaz, tapi memang ada juga yang sampai tahap bercerai lah. Dah bercerai pun tak habis lagi cerita ni. Macam-macam lagi siri episod selepas tu. Baik Ustaz, saya pergi balik sikit kepada kajian yang dibuat. Kenapa perceraian berlaku di Malaysia? Okey. Baru-baru ni saya sebut dalam episod pertama, hampir 53,000 yang bercerai daripada bulan 1 hingga bulan 9. Itu statistik yang dikeluarkan oleh JKSM. Baik, dia ada dalam top 5 Ustaz ni. Salah satu dalam top 5 kenapa yang kajian yang dibuat rumah tangga ini jadi perceraian. Saya ingat dalam episod pertama dulu saya sebut salah satu masalah kewangan. Okey. Hari ni Ustaz, saya nak cuba fokus lah. Yang nombor 2 ni, dia antara top 5 ni yang jadi penyumbang kepada perceraian yang berlaku di Malaysia pada hari ini ialah dia kurang memahami. Dia tak faham siapa suami, status isteri. Dan salah satu sebab kenapa ini berlaku, dia berpunca daripada break communication. Komunikasi yang tidak berkesan antara suami dan isteri Ustaz. Komunikasi? Yes, komunikasi Ustaz. Tambah sekarang Ustaz, cabaran kita komunikasi zaman sekarang ni berkomunikasi secara media sosial. Media sosial. Komunikasi digital. secara digital yang tidak ada roh, yang tidak ada emosi dan sebagainya. Dan kadang-kadang minta maaf nak sebut Ustaz, minta maaf nak sebut kadang-kadang ada kajian yang dibuat, bukanlah kajian Ustaz ni secara rambang, saya bertanya dengan peserta-peserta. Kadang-kadang satu hari nak bercakap dengan suami dan isteri 5 minit pun susah. Campur pelah, nak dapat 5 minit pun susah. 5 minit nak bercakap? Bercakap dengan fizikal ni 5 minit pun susah. Sibuk sangat lah tu. Balik pegang telefon, balik pegang ni, balik lalai tidur, tak ada. Tak ada masa pun yang untuk ni tak. Dan
banyak perkara dalam rumah tangga ini perlu ada perlu keputusan bersama. Kajian yang dibuat Ustaz manusia ni dia buat keputusan setiap hari lebih kurang 200 keputusan yang dibuat setiap hari. Macam contoh hari ni pagi tadi Ustaz Ustaz datang nak pakai baju apa, nak bawa warna apa, dalam saat lagi nak pakai jalan mana, saat lagi balik, saat lagi nak singgah rumah tu. Banyak keputusan yang perlu kita buat dalam kehidupan kita. Sama juga dalam keluarga pun pasti kita ada banyak keputusan yang kita buat keputusan bersama sebab perlu ada. Ini kadang-kadang apabila break communication ini berlaku, masalah ini akan terjadi. Saya ambil satu contoh Ustaz, ini kes benar saya. Saya ada satu klien, dia ni Ustaz ada 3 orang anak. Anak nombor 3 tu Ustaz dia, ni bukan di Lembah, ni bukan di Lembah ni lah Ustaz ni bukan di Lembah Kelang lah, ni negeri lain lah Ustaz. Anak bukan saudara Ustaz, anak nombor 4 tak Ustaz saya, dia cerita dengan saya. Dia cerita dengan saya anak nombor 4 itu apabila dia berjumpa, dia kata anak nombor 4 ni dia kata bukan anak dia kata. Senang kata anak tidak sah taraf. Suami ada tak? Masih ada suami. Lepas tu saya kata kenapa jadi macam ni? Lebih kurang macam tu saya ringkaskan cerita lah. Dia kata saya ada masalah tentang dia tidak ada puas hubungan dengan suami isteri. Dia kata suami dia tu ada masalah hubungan yang dari segi kemampuan batin tu yang tak cukup. Dia kata saya perlukan benda ni. Saya bercakap dengan satu dengan dia, saya tanya dengan dia, puan, saya kata kan boleh berbincang benda ni. Saya rasa macam dari segi lemah tenaga batin Ustaz, kalau kita dalam agama Nabi sebut tidak ada penyakit yang tak ada ubat kecuali mati. Maksudnya setiap penyakit pasti ada ubat dia. So saya kata kenapa tak bincang dengan suami baik-baik dulu kan? Dia kata yang saya satu je kata. Saya ni dia kata nak bincang susah Ustaz, dia kata cakap sikit nak melentik, cakap sikit nak marah, cakap sikit dah tom tu katakan. Saya tak ada ruang dia kata. So apabila benda ni jadi kepada saya kata option ni Ustaz, na'udzubillah, ada skandal dan melibatkan sampai anak tidak sah, dan sampai sekarang suami tak tahu yang anak nombor 4 dia tu adalah bukan daripada benih daripada suami dia. Apa yang saya cuba nak sampaikan cerita ni Ustaz, kisah ni bermula dari apa? Komunikasi. Apabila benda ni kita tak boleh berbincang hang-hang aku-aku, kalau kita tengok dalam keadaan suami sekarang ni, aku bos, aku ketua, kau dengar cakap aku. Mai pula ada perempuan pula, aku belajar lebih tinggi, kau kena dengar cakap aku. So gaji aku lagi besar. Gaji aku lebih besar. So apabila benda-benda ni macam berlaku Ustaz, dia habislah Ustaz. Ini yang kenapa saya sebut awal tadi, salah satu sebab komunikasi ini, memahami antara suami isteri ini tidak berlaku. Ini yang cabaran salah satu dalam berumah tangga pada hari ini. Banyak fatwa Ustaz ni kenapa jadi macam ni Ustaz ni. Dia kerja dia dengan sibuknya dengan ni dan sebagainya lah. Jadi kalau daripada cerita Ustaz tadi kan, sampai lahirnya anak tak sah taraf, lepas tu anak akan membesar, memberi kesan kepada anak tu. Betul. Dia memberi kesan kepada emosi kalaulah suami dia tahu. Betul. Kan. Dan saya yakin isteri tu sendiri pun dia hidupnya mungkin penuh dengan gangguan-gangguan perasaan. Terfikir dosa-dosa yang pernah dilakukan. Punca kecil juga Ustaz. Puncanya mungkin sebabkan tak nak bercakap, tak nak berbincang. Tak boleh nak share, tak boleh nak berunding, tak boleh nak ini. Kan? Padahal dia kata bukan saya tak cuba. Saya cuba banyak kali tapi tak boleh. Sakat sikit ada dengan ego dia. Apabila benda ni tak dapat berbincang secara baik, na'udzubillah. Kita tak mauklah Ustaz ni. Kisah-kisah begini dia berlaku jadi perkataan yang tidak baik. Itu belum cerita Ustaz ni. Sebabkan break communication ni berlaku, saat lagi bergaduh sebab balik raya pun tak boleh nak balik raya Ustaz kan. Yalah. Kan tak boleh nak bincang elok-elok kan. Saat lagi hang balik rumah hang, aku balik rumah aku. Perkara-perkara macam ni Ustaz. Sebenarnya Ustaz dalam komunikasi, dalam perbincangan ni dia perlu ada yang mengalah Ustaz. Maksudnya kalau suami dengan isteri, ada orang kata suami kena mengalah je lah, isteri kena menang, ataupun isteri kena mengalah sebab suami ketua keluarga. Dia macam ni Ustaz saya bukanlah saya pakar sangat buat komunikasi ni, tapi saya salah satu subjek yang saya ajar dalam pra dengan pasca perkahwinan ni adalah tajuk saya dua-dua tu. Dua-dua ni memang bab komunikasi. Okey, cantik. Okey.
komunikasi ni Ustaz ni, kalau kita faham apa komunikasi, bagaimana kita nak menyampaikan, kita nak deliver satu mesej supaya benda tu mesej tu sampai. Tu kalau kita faham cara prinsipnya tentang komunikasi apa, tadi kita belajar kesan. Dalam komunikasi ni dia terbagi kepada dua. Satu dia panggil verbal communication dan satu lagi panggil non verbal communication. Dan verbal communication ni, mesej yang sampai sebenarnya 35% saja. Apa maksud verbal communication? Verbal communication ni kita bercakap gunakan suara. Kita bercakap guna word, kita bercakap ni. Ini dipanggil verbal communication. Non-verbal communication apa? Bahasa tubuh kita, mimik muka kita dan sebagainya, ini bahasa tubuh kita. Baik Ustaz, saya ambil contoh ni. Kenapa dalam verbal communication ni dia hanya melibatkan 35% sahaja suami dan isteri? Sebab Ustaz ni 35% ni Ustaz ni, ini kadang-kadang contohnya Ustaz ni, cuba Ustaz sebut saya sayang awak. Saya sayang awak. Okey, Ustaz baca ni macam straight, tak ada roh Ustaz. Okey. Macam baca berita lah. Macam berita lah. Tapi kalau cuba saya baca, saya sayang awak. Lain tak? Lain. Sebab walaupun perkataan ni positif, walau perkataan ni baik, tetapi kalau salah kita cara sebut, dia akan jadi maksud yang dia tak sampai bermesej tu. Boleh tak saya sebut? Saya sayang awak. Boleh tak? Boleh, tapi rasa dia lain lah. Saat lagi, kau ni nak marah ke nak sayang? Betul lah saya. Ini kadang-kadang kan, deliver message tu. Deliver message, intonasi dia yang tak betul, kan, dia punya nada suara pun tak betul. Ini kadang-kadang Ustaz, benda-benda macam ni lah yang kadang-kadang bercakap tapi message tu tak sampai. Dia tak ada roh Ustaz ni. Dia tak ada sampai ke jiwa tu. Macam mana boleh jadi sampai tahap begitu Ustaz? Maksudnya pasangan tu dia berubah kan, masa kita bercinta kan lembut, baik, cakap pun pelan-pelan. Betul. Tapi bila sampai satu masa tu nada tu dah jadi lain. Betul. Kenapa Ustaz? Intonasi dah lain. Itulah tu ni kan. Adakah sebabkan memang dia dia berubah dengan faktor-faktor penat ke? Sikit Ustaz lah pandangan peribadi saya lah Ustaz. Kadang-kadang kita ni apabila kita berkahwin suami dengan isteri, kita rasa dia dah hak kita dah. Kita kata rasa mahal lah bini aku, kan, dia nak pergi ke mana, kan, dia suami aku, kan. Kita rasa benda tu kita dah dapat. Kan, kita terasa tak rasa lagi pun rasa tu benda tu perlu dijaga, perlu dipelihara dengan baik dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang Ustaz ni kita ambil mudah. Kan, dulu kenapa Ustaz ni masa zaman bercinta boleh bercakap dengan elok, kan, belum bercakap dengan nada dan sebagainya. Tapi sekarang ni bercakap ni Ustaz macam tadilah. Cakap boleh berkurang macam tak nak Ustaz ni. Itu kalau dia sebut saya sayang awak, kadang-kadang sampai setahun sekali nak sebut saya sayang awak pun tak ada dah. Geli nak sebut sayang. Geli nak sebut dah sayang dah. Ini kenapa Ustaz ni? Itu kadang-kadang pasangan pula dia rasa macam dia tak rasa pun disayangi dan sebagainya. Dan satu lagi Ustaz ni, banyak orang tak boleh buat tentang yang nombor non-verbal communication ni. Non-verbal communication ni apa Ustaz ni? Maksudnya bercakap yang menggunakan bahasa tubuh dan gimmick. Yang ni yang sebenarnya yang cepat sampai mesej ni Ustaz. Contoh saya bagi tuan-tuan Ustaz. Dia kadang-kadang Ustaz, kenapa kita perlu faham isteri kita ataupun pasangan kita Ustaz di segi non-verbal communication ni sangat penting. Sebab Ustaz, dia bahasa tubuh, mimik muka isteri kita. Saya nak tanya Ustaz sikit. Alright? Kalau Ustaz minat apa Ustaz adalah hobi Ustaz? Mancing. Baik Ustaz mancing Ustaz nak pergi mancing esok Ustaz kan, contohnya hari Ahad. Ustaz tengok muka wife Ustaz dah tahu dah. Betul? Ustaz tengok pun muka dia. Dia ni bagi tak tengok muka pun dah tak bagi. Betul? Alright. So sekarang ni apa tindakan Ustaz buat? Sebab yang ni penting Ustaz. Kalau kita bercakap jadi masalah. Kan? Tapi kita tengok muka pun kita dah tahu dia tak bagi ni. Right. Mungkin so, dah hidup 5 tahun, 6 tahun kan, dah tahu dah. Dia dah tahu dah. Aku tak payah cakap pun dah. Aku tengok muka pun kita dah boleh rasa dah. Betul. So Ustaz, apa Ustaz buat? Kata guru saya Ustaz, mulut dia punya. Kunci motor kita punya. Allah. Gurau. Cabut. Kan? Selesai dulu. Kan? Minta maaf lebih mudah daripada minta izin. Marah orang Ustaz. Dia gurau Ustaz. Betul. Baik, itu kadang-kadang Ustaz ni. Kadang-kadang dalam perkahwinan Ustaz,
kadang-kadang orang perempuan dia lebih suka tentang Ustaz non-verbal communication ni Ustaz ni, dia lebih rasa disayangi. So orang perempuan Ustaz minta maaf lah kalau isteri kita ni Ustaz ni, dia suka orang peluk dia, betul? Dia orang cukup dahi dia, orang ialah bahasa tubuh dia. Sebabnya benda itu dia cukup memberi kesan yang cukup baik kepada dia. Cuba Ustaz, bila kita tengok kan, Ustaz sebut tadi tentang Ustaz tanya saya, kalau saya lah, saya mungkin akan minta izin lah. Izin. Saya bergurau tanya, Ustaz betul. Kadang-kadang ada orang kata minta izin lebih susah, minta maaf lagi senang. Impact dia lain Ustaz. Betul. Impact dia lain. Minta izin, kita nak menunjukkan kejujuran. Saya nak tanya Ustaz, tadi kata nak minta izin kan? Saya nak tanya Ustaz kan, kadang-kadang benda macam ni common sense. Tapi kita suami isteri, kita rasa macam, alright, aku nak cakap banyak kali, dia tak nak dengar pun. Okey, selalu berlaku dalam komunikasi suami isteri. Aku dah pembe banyak kali, dia macam kan. Buat tak layan dia. Tak layan. Itu kadang-kadang Ustaz, dalam komunikasi ni, dia kena belajar sikit Ustaz kan? Saya nak tanya Ustaz sikit. Saya pula jadi host. Kita orang lelaki, kalau kita nak orang perempuan nasihat kita ke, nak cakap kita kat mana kan, saya nak tanya Ustaz, tempat mana yang paling sesuai kepada suami ni untuk bercakap? Untuk bercakap, nak nasihat dia lah, nak tegur dia lah, nak apa. Orang lelaki tak mana tempat dia yang paling sesuai? Lokasi lah Ustaz. Lokasi, saya tanya tempat. Lokasi. Kalau jujur saya kata atas katil lah Ustaz. Correctly. Ini kadang-kadang Ustaz, orang lelaki ni Ustaz, dia ada ego dia. Dia ada sombong ni. Itu kadang-kadang apabila pasangan kita ni tak tahu. Contohnya kan, kawan baru balik daripada rumah, baru stand motor. Helmet pun tak cabut lagi. Okey. Oh, depan rumah awak ni gini, awak ni. Tak tahu ke saya penat ke apa ke. Lepas tu kadang-kadang yang ni, itu kadang-kadang message tu Ustaz, dia tak boleh deliver. Kan? Itu kadang-kadang bukan kata salah kau nak tegur, nak tu kan, tapi tengoklah tempat dia yang sesuai. Ini yang kadang-kadang tuan-tuan, kita jadi penat cakap benda yang sama, cakap berulang kali, tapi perkara tu tak selesai. Itu orang lelaki secara majoriti Ustaz, bukan keseluruhan dia lebih suka orang bercakap di bilik tidur, dipanggil pillow talk. Itu dalam bahasa komunikasi. Yang kedua Ustaz, soalan saya, kalau kita nak cakap dengan isteri kita pula, dekat mana Ustaz yang paling sesuai? Orang perempuan dia lain. Itu kita kena faham kan? Bahasa kita, orang lelaki, bahasa kita dengan orang perempuan dalam komunikasi, dia berbeza. Kan Allah sebut dalam satu ayat, saya lupa ayat apa tu, anak lelaki ni lain, anak perempuan ni lain. So tentulah approach kita pun berbeza. Kalau perempuan kat mana Ustaz? Ingat tak Nabi pada satu hadis disebut bagaimana Nabi berjalan-jalan bersama Aisyah dalam kenderaan. Nabi berjalan-jalan. Itu maksudnya Ustaz, dalam komunikasi orang perempuan, kebiasaan yang saya sebut kebiasaan orang perempuan, dia suka kalau suami dia bawa dia berjalan-jalan. Alright. Kalau secara selalulah, kalau saya tanya dalam kursus perkahwinan saya sebut dengan dia, setuju tak kalau saya kata suami ni bawa sikit pergi belilah tudung bawal ke, tudung jerung ke, tudung ikan bilis ke, tudung pari, lantaklah tudung apa pun. Lepas tu duduk kedai kopi sikit, pergi Ziz Coffee dulu ke. Right? Lepas tu duduk dengan dia. Sebab orang perempuan ni Ustaz, perempuan ni, isteri kita ni, dia suka benda-benda yang kita bawa dia jalan keluar. Ini kadang-kadang Ustaz, minta maaf, kadang-kadang yelah, kita manusia kan, kita lemah kan, kita ada kekurangan kita. Itu kita kena ada ilmu sikit Ustaz nak bercakap ni pun. Ini kadang-kadang bini tengah masak Ustaz, kau pergi nak bebel tu. Silap kuali dia balik muka kita. Itu yang jadi bergaduh. Betul. Itu kadang-kadang Ustaz, message tu tak dapat deliver secara betul dia. So mana Ustaz, tempat main peranan Sangat Ustaz. dalam komunikasi, tempat suami lain, tempat isteri lain. Itu Ustaz macam saya sebut tadi, kenapa 35% sahaja yang disebut tentang verbal communication? Sebab Ustaz, non-verbal communication ni, mimik muka, bahasa tubuh, kasa badan kita. Macam saya Ustaz ni, kalau saya nak bincang dengan Ustaz perkara yang lebih penting, saya cadangkan kita kena cakap dengan pasangan berdepan Ustaz. Sebab apabila kita berdepan macam ni, kita akan tengok bahasa tubuh dia, kita akan tengok mimik muka dia, kita akan tengok emosi dia, mata ke mata, eye contact, sesuai tak aku nak cakap masa ni.
Macam mana penerimaan dia? Macam dia penerimaan dia. Kalau nampak dia ambil muka berlainan, kita guna cara lain. Emosi dia stable ke tidak? Macam tadi Ustaz nak minta pergi memancing kan Ustaz. Tengoklah keadaan dia dulu kan. Yalah. Kalau patutnya Ustaz nak bawa pergi dia mancing tu, dia bawa daripada minum dulu. Saya bawa dia sekali. Belanjalah sekali. Orang kata tuan ambil hati dulu. Yalah. Sekarang dia bukan ambil hati Ustaz. Dia panggil beli jiwa. Beli jiwa dulu. Ini yang kadang-kadang Ustaz ni. Yang dipanggil non-verbal communication tadi. Ini kadang-kadang suami dengan isteri ni dia kena faham, dia tak boleh pakai satu jalan ni saya. Ini semua perkara yang sama kan. Jadi dalam komunikasi dia bukan ilmu biasa-biasalah. Dia sangat kritikal, semua orang kena tahu. Walaupun benda kecil, tapi salah buat boleh jadi punca besar. Ustaz, kita kadang-kadang bergaduh sebab 3 perkataan ni. Betul? Orang terasa dengan kita dengan 3 perkataan ni. Betul? Kadang-kadang Ustaz, itu kita kena faham betul-betul. Tambah kalau kita kena faham orang perempuan ni dia makhluk emosi Ustaz. Salah timing emosi dia. Betul? Kan jadi live itu kadang-kadang Ustaz ni. Saya lupa. Akhirnya nantilah. Kalau minta izin sikit. Kalau saya keluar je ambil belon boleh? Boleh. Ada belon? Ada boleh? belon saya nak bagi satu analogi yang mudah supaya boleh. kita faham. Boleh. Pada pendengar yang masih bersama dengan saya, kita menunggu Ustaz Farid kejap, dia nak ambil prop sikit belon, ada benda yang dia nak sharing. Cuma tuan-tuan, ni Ziz Coffee. Dalam podcast kita cerita kita hari ni kan ditenagakan oleh Ziz Coffee Wisma Petra Putrajaya. So mungkin yang berminat untuk minum kopi kan, coffee lover, pencinta kopi, boleh try Ziz Coffee. Dia ada mocha, dia ada americano, dia ada latte, dia ada espresso. So kita tengoklah daripada yang kopi biasa sampai kopi signature. So tuan-tuan boleh dapatkan Ziz Coffee. Tak jauh pun Putrajaya, taklah mahal mana pun. Cukuplah untuk kita dapatkan ketenangan, healing release tension. So bagi yang peminat, kalau duduk Putrajaya boleh cari. Alright, Ustaz Farid dah sampai. Tak sangka hari ni podcast dia bawa belon Nak buat apa Ustaz belon ni? Okey, Ustaz, kita perpatah balik bab komunikasi. Alright, kita bercakap. Kita nak bercakap dengan manusia ni Ustaz kan. Kita fokus pada suami isteri lah. Betul? Ni jarum Ustaz jarum. Okey, tajam tu. Okey, ni tajuk. Ada tak kalau kita tebuk ni Ustaz, kita pump sini. Kalau saya thumb sini jadi pecah. Betul? Tapi ada tak ruang yang saya boleh tekan dia tak pecah? Kat mana Ustaz kan cocok tajam? Saya kan pecah tu. Macam ni Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Alright. Ustaz tengok pecah tak? Cocok cocok. Tak pecah tak pecah. Tak pecah kan? Alright, betul? Betul. Tak pecah. Betul. Tapi saya buat Allah. Pecah. Pecah, meletup kuat. So saya pecut yang sama dengan belon, tapi kenapa berbeza? Right. Itu yang saya kata tadi Ustaz. Dalam komunikasi ni, ada benda Ustaz, jangan kita bercakap benda yang boleh membuatkan benda tu jadi meletup. Jadi marah, jadi emosi kita masalah. So ada benda ruang yang kita tak perlu kita bercakap, ada benda yang sesuai dengan dia supaya win-win situation dia, supaya dia tidak melibat perasaan dia, jangan sampai orang hot temper, jangan sampai dia marah dan sebagainya. Itu perlunya Ustaz dalam komunikasi. So dalam tu kita nak bercakap, tak kisahlah suami nak cakap pada isteri ke, isteri nak bercakap pada suami ke, cari titik dia, spot dia yang kita boleh tahu kat mana emosi dia, kat mana dia boleh. Kita tak setuju Ustaz, kita boleh berbeza pandangan kan, tapi kita boleh cari satu titik yang boleh kita bersama, yang tak meletup Ustaz ni. Faham? Contohnya kan orang perempuan, pantang orang perempuan Ustaz, jangan sebut nak kahwin dua. Contoh. Betul. Dia perkara-perkara macam tu Ustaz kan. Sebab kita yang kan. Ini kadang-kadang Ustaz kalau makin lama itu yang dia jadi macam makin ini kadang-kadang itu yang jadi. Tapi Ustaz, analogi belon tu tadi kita tengok kan, belon tu kita berusaha untuk kembangkan dia. Jadi dalam rumah tangga kita berusaha untuk membina lah rumah tangga dengan susah payah kan, daripada perkenalan, daripada kecil dia jadi besar berkembang. Dengan punca satu kesilapan jarum tadi, dia menyebabkan pecah, hancur. Nak cantum balik tak boleh Ustaz? Ustaz. Boleh cantum balik Ustaz? Tak boleh. Tak boleh dah? Dia boleh cantum Ustaz, tapi retak, terasa kecewa kan.
Dia kadang-kadang setengah orang kita kena faham Ustaz, dia boleh lupa, dia boleh maafkan, tapi dia tak boleh lupakan. Ini yang kadang-kadang Ustaz ni, keharmonian rumah tangga tu ni yang kata tadi tu kan, kena-kena tu Nabi ajar kepada kita dalam agama, bercakaplah dengan manusia tu yang dengan lemah lembut, bercakaplah dengan yang benar, bercakaplah dengan macam kita sebut daripada episode 1, bercakaplah dengan pada tingkatan ilmu dia. Semua agama kita dah ajar kepada kita Ustaz. Dalam kursus kahwin ada ajar Ustaz tu. Yang kaedah bercakap tu. Dia bagi secara general Ustaz. Tu kalau macam saya elaborate sikit lah. Tapi kalau mungkin pencerahan itu mungkin dia ada cara dia sendiri lah. Tapi dalam agama dia ajar kepada kita tu the basics tu macam mana kita nak deliver lah. Kan manusia tu disukakan secara fitrahnya Ustaz. Manusia ni dia suka kita bercakap, manusia yang lemah lembut, cakap itu fitrah kita. Sebagai manusia suruh orang cakap benda yang baik pada kita. Puji-puji. Benda tu penting Ustaz. Itu dalam komunikasi ni Ustaz ni, dia panggil dia ada 3 formula dia. Dia panggil formula dia dalam komunikasi, dia panggil komunikasi ni K sama juga dengan S P R. Okey. Maksudnya komunikasi SPR. SPR. Ni bukan SPR pelihara Ustaz. Maksudnya SPR itu dia punya hasil itulah komunikasi. Pertama dia sebut S. Kita dengan isteri kita, dengan rumah tangga ni kena ada soalan Ustaz. Soalan kadang-kadang Ustaz bini penat sikit tanyalah. Yalah. Penat dia ke, ada masalah ke. Itu kita penting Ustaz. Macam mana tempat kerja. Macam mana. Itu kadang-kadang kalau tak mulakan dengan pertanyaan, masa bila komunikasi tu nak wujud? Tak adalah. Seolah-olah macam tak ambil berat lah Ustaz. Tak ambil berat langsung. Kadang-kadang kita tak tengok emosi isteri yang tak berapa nak cantik. Betul? Yalah. Alright. Yang kedua, termasuklah dengan isteri pun kena tahu juga. Kan? Yang kedua Ustaz, dia panggil P. P ni pujian. Kita secara fitrahnya Ustaz, manusia dia kena puji Ustaz. Puji ni bukan untuk melampau Ustaz ni. Puji yang bersederhana. Sebab fitrah kita sebagai manusia ni Ustaz, bukan niat nak puji tu untuk menjatuhkan dia ataupun untuk dia bagi terawang-awang dia. Jadi tak, pujian tu tak, contohnya lah Ustaz kan. Ini isteri masak nasi goreng masin. Contoh sikit lah kan. Kau punya tibai bini, kau ni masak kaki kiri ke kaki kanan ni. Marah lah kalau bini kita nak dengar kan. Berapa tan garam kau masuk kat dalam sampai macam tu kau punya tibai kan. Tapi Ustaz, betul lah nasi goreng dia tu masin sikit. Apa salahnya? Dia jamu kita dalam breakfast pagi kan. Air dia sedap. Air dia manis. Mungkin kuih yang dia buat tu okey. Apa salahnya Ustaz dia puji sikit, air ni sedap. Hari ni air ni manis lah sayang. Tengok kuih pun warna tengok warna teh pun berlekat, pekat sikit kan. Tapi makan masin ni. Yalah. Kan? Kita tambah sikit. Nasi goreng ni dah sedap. Kalau masin ni kurang sikit lagi. Okey. Yang puji tu lagi banyak saya. Yang puji kan. Itu kalau dalam orang psikologi sebut tuan-tuan. Kalau kita nak tegur orang, mulakan tegur orang, mulakan dengan 1 pujian, 3 pujian ataupun 5 pujian. Macam saya lah Ustaz tak pakai kasut. Saya tegur Ustaz, apa Ustaz ni selekeh pakai kasut tak pakai. Tentu. Right? Ustaz kata, kau ni kan? Direct lah, mesej sama, betul? Betul. Tapi cuba puji Ustaz. Ustaz hari ni rambut Ustaz. Baju dengan seluar pun matching Ustaz. Cuma satu je. Kalau kasut pakai lagi lawas. Dia terima tak? Boleh. Sebab kita rasa. Cuma Ustaz, saya suka bila Ustaz sebut tentang pujian dulu kan. Saya pernah belajar satu psikologi, dia kata apa? Nak tegur orang yang senior ataupun tegur seseorang yang atasan lah. So dia kena buat cara macam ni. Saya nak ajar Ustaz. Boleh? Boleh. Kita kalau pendengar boleh buat sama-sama, penonton cuba buat tangan macam ni Ustaz. Sebelah je. Tangan kanan ni. Dia kena buat sama-sama. Kalau tak buat dia tak rasa benda tu. Okey. Kalau saya cakap dia tak rasa. So kita kena buat. Ikut saya Okey. Saya sebut, Ustaz pun sebut. Okey, sebut. Sambil gerak Up. Pang. Maksud dia apa? Kita up 3 kali. Kita puji. Tadi Ustaz kata 3 kali puji, 5 kali puji. Puji dia cakap macam ni, dia masak air dia okey, sedap, kuih sedap, apa semua sedap. Cuma 1 je kan. Kalau ni tambah lagi sedap. Maksudnya kita pang sekali Ustaz. Kita pang sekali. Ni masalahnya dia pang tak ada up. Tak ada up. Yang itu yang jadi bergaduh Ustaz. Betul. Jadi saya kira dengan penggunaan dalam rumah tangga tu boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Up pang sekali. Betul.
Ni penting. Alright. Itu yang kata pujian tu Ustaz. Bukan pujian dia untuk Betul. untuk nak menjatuhkan dia kan. Kita pun Sedap kadang-kadang ada setengah yelah dalam rumah tangga kan. Dia dah selalu sangat bergaduh Ustaz. Bila kena puji dia kata menyindir Ustaz. Awak tu nak sindir saya lah tu. Adalah tu tak kena, contohlah. Kadang-kadang salah faham bagi pendengar pula yang menerima pujian. Tapi kalau saya Ustaz, kalau dia cakap macam tu lah pasangan kita yang tu baru nak mula Ustaz. Dia terkejut. Tak pernah puji. pernah. Tiba-tiba balik rumah. Tapi kalau benda ni dia amalkan, dia jatuh kebiasaan pada saya okey. Sebelum saya habiskan complete formula yang tadi SPR tadi. S tadi kita sebut soalan. Cantik. Campur dengan P pujian, Baik. komunikasi di R. R tu react. Reaksi kita. Okay. Ini kadang-kadang Ustaz dalam rumah tangga ni masalah juga Ustaz. Tambah dengan saya sebut budaya handphone. Kan pegang handphone, bini bercakap pun tak pernah react, tak pernah bagi perhatian sambil bercakap Ustaz. Kadang-kadang Ustaz ni sambil bercakap, hang pegang telefon, aku pegang telefon kan. Tak ada langsung eye contact, tak ada langsung react dengan body kita, dengan gesture kita. So macam mana Ustaz? Itu kadang-kadang Ustaz, apabila benda ni berlaku, dia tak ada reaksi, kita tak fokus pada apa yang diberi kepada spouse kita. Itu yang kadang-kadang dia jadi macam, tak payah cakap pun bukan nak dengar. Betul tak? Cakap pun tak bagi perhatian. Reaksi tu. Masalah makin banyak ni. Ada banyak perkara yang dibincang. Contoh saya buat kes saya. Tadi saya sebut contohnya pasal kes yang melibatkan anak luar Satara. Ada satu kes Ustaz yang melibatkan dengan saya. Dia serah keputusan semua kepada isteri dia. Buatlah, aku dah bagi duit dekat kau. Kau buatlah keputusan. Contohnya kebanyakan ada lelaki-lelaki yang macam tu, suami-suami yang macam tu. Isunya Ustaz ni apa yang berlaku? Contoh yang bergaduh depan saya tu. Suami isteri berhadap keputusan hantar anak sekolah yang yalah suami kata kau buatlah apa pun kan. Lepas tu Ustaz anak tak jadi orang. Lepas tu baru bergaduh. Itulah aku dah cakap dengan kau hantar sekolah ni. Sebab daripada awal lagi komunikasi tadi, perbincangan tadi buat daripada awal. Dah ada masalah baru hang salah aku salah hang. Sepatutnya keputusan itu kita kena ada. Itu kadang-kadang Ustaz ni kenapa Allah bagi kita akal orang lelaki ni dia mata dia jauh. Pendek tapi jauh. Kan orang perempuan dia besar tapi lebar. dia pendek, dia lebar. Kan kita belajar kan. Itu kenapa gabungan tu perlu. Kan kalau nak tanya kita orang lelaki ni tuan-tuan mungkin ada kelebihan sikit sebab dia ni orang fikir ke depan Ustaz. Orang yang optimistik. Itu kuasa cerai pada orang lelaki ni sebab orang lelaki ni dia makin lebih jauh. Ini kadang-kadang jangan keputusan tu buat seorang. Betul. Contoh ni mungkinlah kita tak salahkan pasangan kita. Contohnya hantar anak sekolah tadi, kita tak salahkan. Tapi kalau kan lagi bagus kalau dua-dua ni bergabung. Kau ambil daripada sudut ni, aku ambil pada sudut ni. Contoh beli kereta lah Ustaz. Betul. Kan nak beli kereta ni. Kan suami fikir nanti akan datang kereta ni nak guna untuk apa, macam mana. Kan yang isteri mungkin dia fikir nak segera, nak cepat. Tak kisahlah apa pun kalau boleh ada kereta. Ataupun kereta tu sekian-sekian apa yang dia tahulah. Jadi mungkin dengan gabungan dua pemikiran, dua sudut pandang yang berbeza, mungkin mencapai satu keputusan yang baik kan, mengikut kesesuaian. Betul, barulah nanti dia tidak menyalahkan satu. Contohnya beli kereta kecil. Lepas tu nak balik kampung barang tak muat. Tak muat. Itulah lain kali beli barang tak bincang, beli kereta. Kan nak balik kampung jadi susah anak lagi. Pandai-pandai buat keputusan sendiri. Pandai buat keputusan sendiri. Pada hari ni jadi bergaduh pun. Yalah. Kan? Betul. Ini kadang-kadang Ustaz dia banyak faktor. Ada kadang terlalu perfectionist pun ada juga. Dia tak dapat lihat kelemahan kekurangan suami dan Jadi Ustaz dalam komunikasi tadi Ustaz sebut SPR. Correct. S tadi apa? Soalan. P pujian. R react. Cuma saya suka dalam pujian tadi saya dah ajar yang apa kita buat yang ni tadi kan Ustaz. Rupanya Ustaz, Dr. Gary Chapman dia ada buat satu dia buat kajian tentang bahasa cinta kan. Yang ketiga tu dia sebut tentang words of affirmation Ustaz. Words of affirmation ni dia macam message tak sampai Ustaz. Pujian lah. Pujian lah. So kata-kata yang memuji tu sebenarnya salah satu daripada bahasa cinta. Macam kita pun suka orang cakap baik-baik, puji-puji, lembut-lembut. Dan rupa-rupanya Rasulullah sendiri pun buat kan. Rasulullah puji isteri dia. Cakap yang baik-baik. Ya Humairah. Panggilan yang baik-baik. Kemerah-merahan. Jadi kalau boleh panggillah isteri yang baik-baik kan. Puji yang baik-baik. Saya rasa itu satu cara Ustaz. Itu yang sebut tadi panggilan yang baik. Kan?
mungkin ini kadang-kadang Ustaz, kalau saya tengok ada satu communication dia tunjuk, satu isteri tunjuk dengan saya kan, suami tunjuk, sampai panggil suami, panggil babi pun ada Ustaz, tak mau. betul. Tapi sampai macam tu kah? Kan, adakah? Ini Dah bergaduh, semua keluar Ustaz. semua keluar, semua binatang keluar Ustaz. Semua binatang. Saya pun saya tertarik sebut binatang ni. Saya dah satu kat bos saya. Kan kalau orang mencarut dia sebut binatang tadi lah. Yalah. Bab satu tadi. Bos saya Ustaz dia selalu sebut kambing. Saya tanya dengan dia, kenapa kambing bos? Sebab ini halal. Okey. Kan ni dah bergerak. Nak maksudnya ni kalau benda yang tak Dah selesai yalah, Ustaz, kalau sampai tahap binatang tu kira habis semua Ustaz. Kira ada something kalau lah. yang halal keluar tak apa Ustaz. Habis semua binatang yang haram. last lah kot Ustaz. Last kot. Okay, Saya suka nak tanya tentang kita cerita komunikasi ni kebanyakannya kes bergaduh lah. Yes, Bergaduh maksudnya bergaduh mulut. Kan? Bercakap sana, bercakap sini. Betul. Suami bercakap, isteri bercakap. Tak ada siapa nak dengar. Kan? Anak pun lari bila dah bergaduh. Tapi ada juga sampai tahap Ustaz, dalam komunikasi dua-dua diam. Sampai tahap level dah ni dah tak bercakap dah. Mula mungkin suami bercakap, isteri dengar. Isteri bercakap, suami dengar. Suami bercakap, isteri bercakap, dah tak ada siapa dengar. Last dua-dua tak bercakap Ustaz. So bila dah sampai level tu, saya risau dia mungkin ada kesan yang besar dalam komunikasi. Macam mana Ustaz? Yang ni lagi bahaya. Komunikasi ni kalau dua-dua diam, dia jadi yang kita bimbang, dia jadi silent protest. So kita tak tahu sebenarnya. Kita kalau orang tu bercakap lagi senang kita dapat detect. Betul? Dia ni tak perhatiku kat mana kan. Tapi kalau dia diam, kita nak buat macam mana? Ini yang kadang-kadang apabila benda ni silent ni, komunikasi tak wujud, pendam, bum. Benda tu tak dapat. Dia nak bercakap tak boleh. Macam tadi saya sebutlah. Kan, apabila bercakap tak dengar, cakap ni tak boleh selesai, diam, lah buat keputusan yang tak betul. Ini yang kita bimbang. So dalam Satu lagi Ustaz, dia bukan masalah rumah tangga tu Ustaz. Apabila bergaduh ni Ustaz, perbincangan keluarga tidak dapat dia baik Ustaz ni. Yang paling yang kita rasa macam ralat sangat Ustaz, dia akan impact kepada anak-anak kita lah. Mak anak akan tengok macam kita sebut dalam episod pertama hari tu Ustaz. Anak akan tengok apa yang mak ayah dia buat kan. Itu kadang-kadang nanti dia akan jadi perkara yang lebih banyaklah Ustaz kesan-kesan yang tak baik apabila mula berkomunikasi yang tak kesan inilah. Cuma Ustaz, ada soalan daripada follower TikTok Ustaz. Ni kalau Ustaz boleh kongsikan sikit lah. Saya bacakan soalan dia. Dia kata apa? Kalau suami ada narsisism. Ustaz tahu narsisism? Narsisistik tu kan? Dia kata, kalau suami ada narsisism, mana boleh bawa bincang Ustaz? Mana boleh bawa bicara? Macam mana Ustaz? Memang ada perangai macam tu Ustaz? Ini yang saya sebut macam kes yang tadi tu. Apabila ada ego dia sendiri dan sebagainya kan. Itu susah lah Ustaz kan. Kalau dua-dua tidak boleh rendahkan tone yang sama kan. So ada ego masing-masing. Ego aku masing-masing. Kau rasa kau yang lebih hebat, aku tak betul, aku dah sebenarnya habis Ustaz. Dan ni soalan daripada Kak Zakiah sebenarnya. Dia nak tanya lah. Mungkin ego kot Ustaz. Ego lah kan. Saya yelah kan. Ini kalau kita lah Ustaz kan, macam kita sebut daripada awal lagi lah kan, mungkin kita macam Kak Zakiah tadi, dia dah buat macam-macam approach dah kan. Kalau the last kali apa yang kita boleh buat, kita minta dengan Allah lah, bukan hati dia dan sebagainya. Mungkin kita faham Kak Zakiah tadi dia dah buat macam-macam approach dah kan. Macam kita Ustaz, nak ubah orang bukan senang Ustaz. Betul. Kan? Nak ubah orang bukan satu perkara yang mudah. Macam kita sebut tadi, Pak Saudara Nabi 40 tahun bersama Nabi, tapi tak dapat hidayah dan sebagainya. Itu bukan kerja kan? Tapi yang kita cakap ni, konteks kita Ustaz, kita berusaha. Selebihnya tu tuan, kita serah. Tapi pertama, dalam agama ajar kepada kita, ujian tu daripada Tuhan Allah, dan kita kena kembali pada dia dulu. Minta Allah bagi petunjuk. So kalau Ustaz boleh simpulkan dalam komunikasi ni, apa Ustaz kita nak bawa, nak mungkin pesanan kepada pendengar kita? Kita kena mulakan. Kita kena bagi ruang, kita kena bagi ni. Itu saya selalu, kalau dengan wife saya cakap ni kan, selalunya orang lelaki ni kita kena pegang dia dekat tempat tidur tadi kan. Itu kadang-kadang Ustaz, kita kena ada persediaan yang baik. Kadang-kadang kena jaga. Itu orang tua-tua katakan, kau bergaduh macam mana pun jangan tinggal tempat tidur. Betul?
Jangan asing lah. Jangan asing tempat tidur. Sebab tempat tidur ni bukan setakat hubungan kelamin saja, tetapi dia adalah lebih daripada tu. Salah satu kita sebut tadi tentang pillow talk tadi. Tapi kita mulakan sikit, mungkinlah dengan bilik yang lebih baik ke dan sebagainya. Saya kadang-kadang saya minta maaf nak sebut sikit sebelum kita tangguhkan. Dalam rumah kita Ustaz kan, kalau saya Ustaz tempat mana Ustaz tidur, tempat mana yang paling sedap? Dekat tidur ni, dekat mana kalau Ustaz pergi bercuti yang paling best? Bilik sendirilah. Walaupun kata ada hotel yang mahal sekalipun. Okey tak macam ni. Kalau masuk, bukan tidur tu selesa kita, tapi kalau saya tanya keselesaan nak tidur tu Ustaz mesti prefer dekat mana? 5-star hotel? Mungkin. Betul? Betul. Nampak bestnya dapat cuti, dapat ada 5 hostel Ustaz kan. Ada aircon. Betul, aircon dan sebagainya. Saya selalu sebut dengan keluarga. Kenapa kita tak jadikan rumah kita, bilik kita ni 5-star hotel? Ini kadang-kadang Ustaz ni, kadang-kadang minta maaf nak sebut ni, dia dekat rumah tu dia sibuk dengan ruang tamu, nak bagi dapur, saat lagi kabinet Ustaz. Kenapa kita tak bagi ni Ustaz, bilik yang macam kita buat 5-star hotel? Renovate lah Buatlah. Sebab yang inilah hadiah kita. Betul? Kita nak selesa kita, kita nak semakan. Ustaz repair rumah dekat ruang tamu Ustaz. Orang datang raya setahun sekali. Betul. Dia sibuk repair pagar Ustaz. Dia pagar. Yang ni yang kau nak duduk malam hari ni. Kan? Betul, tak paling lama kita nak duduk ni 7-8 jam paling tidak. Kalau repair kabinet 5,000, 10,000 pun tak tidur kat kabinet. Tak tidur dalam kabinet. Ni kenapa kita tak buat benda ni yang menjadi kesan kepada kita? Pada saya Ustaz, saya bercakap ni saya buat Ustaz saya rumah saya pergilah ruang tamu Ustaz lebih kurang ya. Tapi bilik saya memang saya custom betul. Kalau tanya saya tempat mana tempat yang paling saya suka, tempat tidur. Bukan tempat tidur je, sebab saya selesa. Aircon orang 1.0 dalam bilik, saya aircon saya 1.5. Bukan saya kata isu tu. Nak tunjuk kepada kita Ustaz, penting kat sini. Itu sikitlah kalau tanya dengan saya. Betul. Sebab kita nak bagi satu environment, persekitaran yang baik itu. Menarik Ustaz, sebab kadang-kadang ramai orang tak fikir pasal benda tu. Kan, dia fikir luaran untuk orang tengok. Dalam bilik biar kotor tak apa, bersepah tak apa. Saya kereta saya Ustaz pergilah standard je. Tak sebab kan pada saya impak yang lebih besar. Tapi saya rasa pendengar kena tahulah benda ni sampai tahap kita dah nampakkan serius dalam rumah tangga. Tempat yang paling penting untuk kita jaga adalah bilik kita sendiri kan. Sebab benda tu dia bermula pada Ustaz, perancangan kita, keputusan yang kita akan buat. Betul. Cantik Ustaz, alhamdulillah banyak sangat benda yang kita belajar. Dan tuan-tuan puan, mungkin soalan tadi daripada Kak Zakiah tu sebenarnya kita ambil daripada TikTok podcast cerita kita kan. Dalam podcast ni pun banyak juga yang kita akan masukkan short-short lah, pendek-pendek, highlight daripada podcast ini. Dan mungkin ada yang nak bertanya, boleh kongsikan pengalaman ataupun mungkin kongsikan cerita-cerita dan sebagainya untuk kita ulas dan mungkin boleh respon dalam podcast inilah insya-Allah. Ustaz, best seronok kan, walaupun kita kopi je Ustaz, makan-makan tak ada. Tapi lepas ni mana tahu kan, ada yang sponsor makan-makan pula insya-Allah kan. Tapi kopi pun dah syukur alhamdulillah. Ziz Coffee, orang Putrajaya, cari jangan tak cari kan. Mungkin lepas ni bukan Putrajaya Ustaz, dia akan buka cawangan banyak tempat lagi lah. So dengan bermula kita mempromosikan Ziz Coffee ini dalam podcast cerita kita, berkongsi cerita-cerita suka duka masyarakat. Dan untuk peringkat awal kita fokus pada isu rumah tangga Ustaz. Mungkin akan datang kita akan luaskan lagi penceritaan kita mudah-mudahan. Untuk itu tuan-tuan dan puan, jangan lupa tonton kami di YouTube, cari kami di Facebook, cari juga kami di TikTok dan Spotify insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat yang banyak sangat kepada masyarakat insya-Allah. Untuk itu saya Ustaz Firdaus, Saya Farid Japri. Kita jumpa lagi dalam podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kita, suka duka kita reda bersama. Cerita kita, dari hati kita bina bahagia. Podcast cerita kita. Cerita kita, suka duka kita reda bersama. Cerita kita, dari hati kita bina bahagia. Podcast